Sebenarnya ni ada anak benih yang dah saiz 3 inci. Ada 1 inci pun ada 2 inci, 3 inci, dah ada campur-campur lah. Tapi untuk pembesarannya maksimum ni dalam kok ni dah 3 bulan, maksudnya dah 3 inci lah ada dalam ni. Jadi sekarang ni ada yang saiz yang besar-besar tu, yang 3 inci tu saya akan transferkan ke dalam polytank yang di belakang sana tu. Jadi untuk dia buat pembesaran ni saya ada limit lah, sebab kolam ternakan saya ni korang tengok lah, memang tak besar mana pun, lebih kurang dalam 5 kaki lebih saja, ruang hanya kecil, dan keluasan panjang ni lebih kurang dalam 20 kaki. Hanya beberapa tong, hanya beberapa kok semen saja yang boleh diletakkan ni, dan satu kolam induk yang di hadapan rumah saya tu. Okey, dah banyak, dah 2 minggu dah saya tak cuci dalam kok semen ni. Jadi tengok air dalam ni pun dah nampak cross sedikit. Kalau tengok piping untuk dibuat filter ni pun dah jadi macam tersumbat dah. Sebenarnya kalau kata untuk kalau kata filter yang macam saya buat ni, filter dia agak kecil lah, sebab koleksi filter saya ni hanya daripada besen saja yang saya buat ni. Jadi kalau kata untuk dibuat, kalau kata bekas yang besar tu mungkin dia boleh bertahan sehingga berminggu-minggu. Tapi macam sekarang ni, macam besen ni, lebih kurang dalam 2 hari ataupun 3 hari saya akan mula buat cucian. Dan cucian tu korang boleh tengok lah dalam video saya yang lalu tu, ada saya tunjuk cara secret untuk filter yang mudah yang macam ni. Okey, sekarang ni saya perlu buang air dalam ni dulu, untuk ambil yang ikan yang saiz 3 inci tu untuk masukkan dalam. Okey, sebelum tu assalamualaikum. Salam jantung, lupa bagi salam pula. Okey, selamat datang ke channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit perkongsian lah mengenai ternakan ikan tilapia saya ni yang saya buat dekat belakang perumahan ni. Jadi kalau kita korang tengok dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm tu, ada saya buat upload untuk buat jualan anak-anak benih ikan tilapia ni. Jadi mungkin korang tanya jugalah, pengadang ni untuk apa sebenarnya. Tapi kalau kita ikut sekarang ni, saya boleh kongsikan sedikit lah. Pengadang ni sebenarnya untuk mengelakkan daripada ikan-ikan yang saiz yang besar 2 inci tu, kadang-kadang bila kita bagi makan tu dia akan lompat-lompat sikit lah. Takut termasuk pula dekat kolam yang sebelah ni. Kolam sebelah ni ada anak benih yang bermengetah. Jadi kalau kata ikan ni masuk belah sana, habis dia akan makan ataupun dia boleh membunuh lah ikan-ikan yang kecil belah sana tu. Jadi untuk selamat ni saya buat mengadang ni sikit. Okey, saya nak buang air ni dulu. Macam biasalah kalau nak buang air dalam ni, saya akan pakai pipe ni lah, pipe getah ni. Tapi ada juga anak-anak benih yang kecil ni, kita boleh buat satu DIY sikit lah. Okey, ada seletak di sini. Okey, macam ni, macam yang selalu saya tunjuk lah dalam video-video yang selalu tu. Okay. Kalau buat macam ni lebih selamat sikit lah daripada anak-anak benih. Ada juga yang kadang-kadang tu, ada juga yang kecil-kecil tu. Jadi kalau kita tersedut tu agak selamat sedikit lah, dia akan tertapis agak di sini. Jadi masukkan di sini. Oh ya, sebelum tu tutup pam dulu. Kalau korang tengok filter yang saya guna ni untuk satu-satu kok yang di sini ni adalah saiz daripada saiz yang 25 watt ataupun yang sehampir serupa lah dengan 25 watt ataupun 30 watt boleh guna, sebab pamnya kecil saja. Saya gunakan macam ni, dan saya akan gunakan yang piping macam ni untuk masuk ke dalam filter saya tu lah, sebagai ini boleh jadi sumber oksigen juga, dan yang ni untuk filter dalam tu. Ini untuk kolam yang kecil-kecil boleh guna macam ni lah. Dan yang besi macam ni, dawai macam ni sebenarnya untuk sangkut dekat dinding kok semen ni. Sebab dinding kok semen ni kalau kata kita pakai yang dia punya stiker yang dekat belakang tu, yang getah tu, dia tak akan lekat lah, sebab dinding semen ni dia berlubang-lubang. Boleh guna macam ni buat DIY sikit. Piping ni kalau kita nak cuci ni, tak perlulah kita nak masukkan pipe air macam tu kan, tak payah. Kita masukkan air sedikit, buat macam ni, kita masukkan sedikit. Okey, lepas tu saya akan pukul kat di sini. Okey, air dia memang kotor lah, memang dah tersumbat lah dalam ni sebab 2 minggu dah. Okey,
Okey, settle macam tu saja. Sebab ternakan yang kecil-kecil yang macam ni sebenarnya kita sendirilah yang menggunakan idea ataupun kita rasa lebih mudah bagi kita, okey, kita akan buat macam tu asalkan kita nak ikan hidup saja. Okay, saya nak cuci pam ni dulu. Pam ni sebenarnya mudah aja nak cuci, kita gunakan pressure daripada air pipe ni sajalah. Macam tu. Sebab dia hanya kotor-kotor daripada dedak-dedak ikan yang kita bagi tu akan tersumbat juga dalam ni. Okey, siap. Macam tu saja. Okey, untuk filter ni sebenarnya mudah saja untuk cuci. Okay. Macam selalu saya tunjuk lah. Sebab dalam ni, sekarang ni kalau kata korang tengok, dalam ni saya letakkan satu macam pekat. Pekat tu saya ada extra daripada untuk lobster tu. Jadi saya letakkan pekat ni. Jadi sebagai filter juga dalam ni. Sebenarnya kalau ikut daripada pemerhatian saya ataupun pengalaman saya dalam filter ni, sebenarnya ada juga yang saya kongsi dulu, korang boleh tengok. Saya tak perlu letak pun apa sebarang media-media dalam ni, batu-batu ataupun bata-bata ataupun sebarang filter lah dalam ni. Saya hanya menggunakan besen ni saja. Biar ada kosong macam ni, dia ada bahasa juga memerangkap untuk kekotoran daripada kolam ni. Tapi kalau kata korang boleh letak macam ni pun tak ada masalah, sama juga. Kesan efektif dia sama. Okey, ini adalah korang tengok dia punya kotak dia tu boleh buat baja. Ni yang lebih kurang dalam dah 2 hari dah macam ni. Okay, siap kamu. Okey, kotoran ni jangan dibuang saja. Saya ada tanam lah pokok-pokok yang dekat belakang ni. Kalau korang tengok daripada video saya dulu, saya ada juga tanam ni sebagai pelindung lah daripada cahaya matahari itu untuk mengelakkan kepanasan pula di dalam ni. Okay, saya akan cuci ni dulu. Okay. Okey, sekarang ni saya akan buang air dalam pot semen ni. Jadi dekat ujung ni macam saya beritahu tadi lah, saya akan sumbat sikit macam ni sebagai filter lah. Sebab ada juga anak-anak ikan tilapia ni yang terbantuk tu, ada juga beberapa ekor kan. Jadi kalau kata terlepas masuk ke dalam parit tu, jadi sayang juga lah. Boleh dapat diselamatkan lagi macam ni. Ini yang pump oksigen ni sebenarnya kalau kita pakai yang Astone yang macam ni yang belang-belang color ni, sebenarnya boleh pakai juga macam-macam. Boleh pakai sama ada yang batu tu ataupun yang plastik macam ni. Tapi yang plastik macam ni dia kalau kata lebih kurang dalam beberapa hari sekali, seeloknya kita kena buka ni. Kita akan buat cucian sebab dia akan kotor ni di dalam ni. Jadi bila dah kotor macam tu, kalau kata oksigen ni dia nak keluar ni, dia akan jadi kurang cekap lah. Tak berapa cantik, buih dia hanya sedikit saja. Kita boleh buat cucian. Tapi kalau kita pakai yang batu tu, ada sampel sih. Pakai yang batu tu dia lebih mudah. Kita tak perlu buat cucian. Mungkin makan masa berbulan-bulan baru kita boleh buat cucian. Ada saya kongsikan dalam video. Okey, saya nak buang air.
hanya lepaskan ke bawah saja dan biarkan tekanan akan membawa air ni ke bawah. Tapi kadang-kadang kalau kita menggunakan pipe yang macam ni, dia agak lambat lah, memakan masa. Boleh juga menggunakan cebok yang macam ni. Okey, air ni sebenarnya saya tak sia-siakan saja, saya akan boleh buat siraman pokok dekat luar tu. Jadi kalau kata untuk lebih cepat ni, saya akan buang macam ni ya. Boleh juga buang dekat lantai ni. Kalau ada pasir-pasir ataupun sampah-sampah daun-daun tu, dia akan hanyut. Banyak juga ni kalau kita untuk satu kop macam ni, lebih kurang 250 liter kalau tak silap saya lah. Ada sebuah sukatan dulu, korang tengoklah kop ni, dia punya ketinggian 2 kaki, kelebaran dia diameter 3 kaki. Boleh cuma tengoklah, lebih kurang dalam 250 liter jumlah isi padu air dalam kop semen ni. Okey, boleh buat cara macam tu. Dan kalau kata mungkin yang setengah orang tu, dia akan boleh pakai pipe yang besar sedikit. Kalau yang nak cepat tu, yang pakai yang pipe yang washing machine tu kan, yang pipe yang besar tu, lebih kurang dalam berapa mm tu, yang besar tu, cepat. Dia boleh melawaskan air dalam kolam dengan mudah. Okey, sebelum tu saya nak kongsikan sedikit cara cuci acetone yang plastik ni. Okey, kalau kata acetone yang batu ni, kita tak perlu buat cucian lah. Dia akan makan masa yang lama. Kalau untuk buat cucian ni, dia lebih efektif lah daripada menggunakan yang plastik ni. Jadi kenapa saya guna yang plastik ni? Sebab saya dah tahu dia punya kelemahan, pasal apa masih guna lagi. Sebenarnya untuk kolam yang kecil-kecil yang macam ni, saya lebih suka menggunakan yang acetone plastik ni daripada pengalaman saya lah. Sebab acetone yang plastik ni, dia boleh menghasilkan gelembung yang agak besar. Dan di dalam kolam ni, dia akan jadi bergelombang sedikit. Jadi kalau kita bergelombang yang macam tu, ikan dia akan jadi cepat lapar. Jadi ikan akan cepat besar. Itu adalah teori daripada saya lah. Okey, sementara menunggu air ni surut sedikit, saya akan buat cucian ni. Saya akan menggunakan macam brus gigi macam ni. Brus gigi yang terpakai. Okey, buat cucian macam ni ya. Buang sedikit. Dia selalu akan kotor, lebih kurang dalam beberapa hari dia akan kotor. Tambah-tambah kalau kata kolam kita tu kita bagi makan banyak sangat, air ni dah berkelabu tu, okay, confirm dia akan jadi tersumbat. Tapi kalau macam yang kolam yang anak benih ni, air dia jernih, dia punya acetone ni tahan lama, dia tak kotor. Okay, kalau kita buat cucian, kalau buat untuk maintenance kolam ni, sebenarnya taklah setiap hari, tapi boleh dibuatlah mungkin seminggu sekali, ataupun bergantung juga pada keadaan kolam lah. Kalau kata kita rajin, kita boleh buat persediaan awal lah untuk jaga maintenance, kebersihan, untuk cek filter dan lain-lain lah, apa yang kita boleh buat. Kalau macam saya sendiri pun, kalau macam ni, sebab sekarang ni pun, kalau kata dulu saya buat jualan yang ikan yang besar tu kan, tapi sekarang ni saya buat hanya jualan untuk anak benih ikan tilapia. Jadi sebenarnya bergantung juga kepada keadaan ruang yang saya ada ni.
kalau buat jualan anak benih ni, jadi ruang yang saya guna ni hanya beberapa kok saja untuk dia buat itu saja. Tapi kalau kata ada ruang yang lebih besar, memang best. Korang kalau kata tinggal dekat kampung, macam ada ruang yang luas dekat kampung, ataupun korang ada modal beli tanah buat ternakan ni kan, kalau kata ada yang berminat dalam ternakan lah, sebenarnya cabang untuk kita buat sebagai hobi ataupun sebagai untuk mendatangkan hasil ni, daripada segi bermacam-macam kita boleh buat. Okay, kalau kata korang ada modal, korang boleh buat lah untuk sumber-sumber pendapatan yang macam ni. Tapi macam saya pun ni, saya buat ternakan ikan hanya kawasan belakang rumah saja. Macam saya katalah, untuk ternakan yang macam ni hanya short-short sendiri saja, kita tak mampu nak ke mana pun sebenarnya. Okay, saya akan tutup dulu. Dan akan biarkan air ni keluar sampai habis lah. Sebelum tu saya nak sediakan tong dulu. Tong polystyrene ni saya akan ambil anak-anak ikan yang saiz 3 inci tu, masukkan ke dalam ni sebagai untuk sementara. Lepas tu saya akan masukkan ke dalam polytank. Okey, untuk yang dalam polytank yang sebelah sana tu, kategori untuk induk. Kategori untuk induk lah saya buat. Kalau kata yang dah besar tu, saya akan pilih bagi yang cantik-cantik, saya akan letakkan ke dalam kolam induk di hadapan sana tu sebagai stok untuk mendapatkan pembenihan saya juga. Jadi kalau kata ada lebihan daripada untuk mendapatkan saiz-saiz induk yang bakal-bakal induk ni, saya akan buat jualan lah dalam Facebook saya, dalam Pia Mini Farm. Ambil lah, air dia lebih elok sikit, lebih jernih sikit. Okey, cukup 2 cebok. Saya akan buang ni dulu dalam ni sebab ada banyak ni, untuk lebih cepatkan lagi. Okey, mungkin korang tanya juga, kalau kata berapa lama untuk saya buat cucian dalam kok semen ni. Okey, Amin dah 2 minggu. Dah 2 minggu dah, korang sendiri tengoklah keadaan dia macam mana. Tapi kalau ikut betul-betulnya, lebih kurang seminggu sekali dia buat tukaran air tu, memang cantik lah. Okey, macam saya sendiri pun, saya akan buang separuh daripada kok ni, dan saya akan gantikan dengan air paip tanpa masukkan anti klorin. Tak ada masalah. Jadi kalau kata air dalam kok ni dia agak keruh-keruh sedikit, ya itu tak ada masalah, sebab itu adalah sebenarnya itu orang kata apa, memang dah lumrah ikan tilapia ni. Kita nak dapatkan satu kejenihan dalam ternakan ikan tilapia ni sebenarnya agak susah juga. Kita perlukan filter yang agak bagus lah. Boleh juga kita buat. Kalau macam ikan tilapia ni, ada juga setengah orang dia hanya ternak untuk sekadar untuk hiasan di dalam kolam-kolam, ada ternak juga hanya dalam beberapa ekor saja. Air dalam tu masih jernih. Tapi kalau kita dia buat ternakan macam ni, jangan haraplah nak dapatkan air yang jernih. Kalau kata untuk anak-anak benih macam ni, air dia memang jernih. Tengok macam ni, dalam ada banyak juga ni ikan yang saiz besar tu. Ada daun. Okey, ini adalah daun daripada pucuk Ajinomoto yang saya beri tu. Okey, tinggal ada kesan lagi sedikit dalam ni. Boleh diguna lagi sebab dia susah nak mereput, agak lewat juga lah. Kalau kata dia nak membusuk dalam ni,
Dia ambil masa lama juga, jadi boleh tahan juga dalam ni, air dia tak ganggu. Okey, dah nampak dah ikan-ikan dalam ni. Okey, bila dah air dalam kolam ni dah nak habis, lepas tu dekat bawah dasar ni dia akan ada kotoran lagi, kita boleh sedut dengan menggunakan piping getah ni. Kita akan sedut lah. Pipe-pipe ni kadang-kadang ada juga pasir-pasir yang daripada dinding kolam kok semen ni, dia akan ada juga sedikit pasir. Pasir halus-halus tu kita akan sedut macam ni. Okey, sekarang ni air dalam ni ada lagi lebih kurang dalam 1 jengkal saja. Saya akan sedut ni dulu. Dah nampak dah ikan-ikan ni dalam ni. Ajinomoto ada lagi. Okey, siap. Okey, dalam ni lebih kurang 1 jengkal saja lagi air yang di dekat bawah ni. Saya akan ambil. Okey, pinjam oksigen. Okey, saya akan ambil saiz yang 3 inci tu untuk dipindahkan. Boleh juga ditinggalkan dalam ni, tapi kalau kata saiz yang agak ketara besar dia, jadi akan masalah juga. Ikan-ikan yang kecil ni akan terlepas ke belakang, dia akan jadi terbantut. Kalau kita bagi makan pun, walaupun kita bagi overfeeding pun, jadi masalah juga. Ikan-ikan ni dia akan jadi macam terbantut, agak kecil lah. Jadi pembesaran dia tak sama. Jadi tidak sekata agak merugikan juga. Kalau kata ada kolam-kolam yang lain tu, ada extra kolam tu, boleh dia buat pengasingan. Itu pentingnya buat crate size tu. Okey, set. Okey, size yang okey. Ada banyak ni, saya akan ambil yang besar-besar ni. Tak boleh dibiarkan sekali macam ni, akan ada masalah. Jadi kalau kata mungkin ada orang juga yang tanya saya, okey, saiz apa yang boleh diubah untuk campur dengan saiz ikan yang besar tu. Kalau kata ikan yang besar tu, saiz yang 3 inci, 2 inci ni boleh dah ubah. Okey, boleh ubah. Sebenarnya kalau kata kita dah tengok saiz ikan tu macam 3 inci tu, kalau kata saiz pellet yang sederhana tu, saiz pellet yang sederhana tu, dia dah boleh telan dah. Okey, kita boleh campurkan. Kalau kata dia tak boleh telan lagi saiz pellet yang sederhana tu, walaupun dia hanya tu kumit-kumit macam tu, okey, jangan ubah lagi. Itu akan jadi masalah pula bagi dia akan terbantut pula di dalam kolam yang baru tu. Jauh pula. Letak dekat sikit. Letak dekat sikit. Okey. Untuk saiz yang 3 inci ni saya jual dengan harga RM1, satu ekor. Pasarannya tetap ada juga. Ramai juga yang nak macam tu, kadang-kadang ada setengah yang nak letakkan dalam akuarium. Ada yang setengah tu memang dia takut nak bela yang saiz yang kecil-kecil yang macam tu, yang 1 inci tu, 2 inci tu. Dia agak takut lah, sebab takut daripada segi kematian. Jadi dia boleh ambil saiz yang besar sedikit, macam 3 inci ni. Jadi senang untuk bela lah. Risiko kematian tu agak kurang. Okey, untuk pasaran tilapia sekarang ni, kalau kata saiz yang besar tu untuk dibuat timbangan kilo, kalau kita tengok dekat pasar raya pun dekat market, 1 kilo dah RM15 ke atas dah untuk tilapia merah. Jadi agak mahal jugalah. Kalau kata untuk ni lebih, kalau boleh dibuat ternakan sendiri pun lebih menguntungkan.
Sebab ikan tilapia ni dia satu spesies yang agak mudah untuk diternak dan cepat besar. Okay, saiz macam ni lah. Kalau tengok ni saiz yang 3 inci. Okay, ni saiz 3 inci. Nampak cantik-cantik saiznya. Ada lagi dalam ni, saya akan ambil habis yang saiz besar ni. Jadi mungkin ada juga yang bertanya lokasi saya di mana. Okey, kalau korang nak tahulah lokasi saya di mana, kalau kata korang nak dapatkan anak-anak benih ikan tilapia ni, okey, korang boleh masuk dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Di dalam tu ada juga info, nombor kontak saya ada dalam tu. Saya ada share. Jadi korang boleh kontak saya lah. Kalau telefon tak angkat, korang hantar WhatsApp je lah. Ada lagi dalam ni. Tengok ada lagi yang besar-besar tu. Okay, tengok ada lagi dalam beberapa ekor saja lagi yang saya nampak dalam ni. Mungkin yang kecil-kecil ni masih banyak lagi dalam ni. Boleh juga dibuat jualan. Nanti saya akan iklankan dalam Facebook saya untuk dibuat jualan. Ada lebih macam ni. Okay, untuk saiz yang untuk dibuat jualan ni saya boleh kongsikan sedikit lah. Okay, saiz macam ni. Ada lagi. Ada lagi yang besar ni. Ada lagi. Okey, untuk buat jualan nanti, okey, saiz dia yang macam ni. Okey, yang ni dah 2 inci lebih dah. 2 inci lebih dah. Okey, untuk saiz macam ni harga 50 sen. Kalau untuk yang 1 inci tu, yang kecil tu harga dia 40 sen. Kecil saja. Okey, dah siap dah. Okey, saya akan dalam ni saya akan masukkan air pipe. Yang ni saya letakkan di sini dulu. Letakkan di sini dulu. Saya akan masukkan air pipe. Okey, kalau kita tinggal dekat kawasan taman ni, memang air yang kita guna untuk buat ternakan ni adalah punca daripada air pipe lah. Air pipe ni semua orang tahu penuh dengan klorin. Jadi sekarang ni saya dah buang tinggal satu inci saja baki air dalam ni. Jadi saya kena buat tambahan untuk klorin lah, anti klorin. Okay, anti klorin saya pakai yang harga RM9 ni, yang botol besar macam ni.
RM9 satu botol. Jadi saya akan masukkan sedikit. Dan habis lah pun. Okey, lebih kurang dalam hampir satu tudung lah saya akan letak. Okey, cukup. Sebenarnya kalau kata untuk dibuat tukaran air ni, anti klorin tu penting jugalah, kena standby. Kena perhatikan anti klorin ada dulu baru buat cucian. Mana tahu korang buat tukaran air, masuk di dalam makan nasi lemak apa dulu, tengok-tengok dekat luar ni air tinggal banyak ni, macam mana mau buat. Kalau nak lebih bagus, masukkan garam apotik yang colour biru ni. Saya ada standby lah garam ni, memang banyak lah, yang ni pun tinggal sikit aja lagi, dan ada stok dalam mari dekat dalam rumah tu. Okey, untuk satu kok semen ni selalunya saya akan letakkan satu ni lah. Ni pun tak sampai, dah nak habis lah. Lebih kurang satu ni, kecil saja, agak-agak lah. Jadi garam ni peranan dia untuk merangsangkan pernafasan anak ikan ni. Jadi dia lebih senang untuk bernafas lah, dan insang dia lebih function. Kalau kita tengok dalam ternakan, kalau kata yang selalu saya kongsi, buangkan separuh air tu tak ada masalah. Kita boleh masukkan air paip ni tanpa menggunakan anti klorin. Cuma masukkan terus air dan buat ternakan. Okey, lambat lagi nak penuh ni. Lebih kurang 1 kaki lebih. Jadi lambat jugalah kalau kita nak penuh ni. Sedangkan oksigen ni kalau saya boleh kongsikan sedikit, okey, saya akan letakkan di sinilah kalau kita korang boleh nampak dari kamera tu. Okey, jarak daripada atas ni sampai ke bawah ni, okey, untuk paras air ni lebih kurang 1 kaki sahaja, dan acetone ni berada dalam lebih kurang dalam 1 kaki. Sebab saya buat pecahan pipe oksigen ni sehingga 10 pipe. Jadi dibekalkan, dijanakan daripada pump Helios ECO 308 ni, saiz yang agak sederhana lah bagi untuk pump oksigen ni. Kalau kata dah sampai 10 pipe tu, dia agak memberi pressure juga dan beri tekanan juga kepada pump tu. Jadi kalau kata untuk meringankan pump ni, untuk mengelakkan pump ni daripada kerosakan dan jangka hayat dia agak lebih tahan lama, jadi saya akan buat saya dah share dalam video saya dulu untuk menjaga jangka hayat sesuatu pump tu. Okey, kita boleh letakkan dengan paras air ni lebih kurang dalam 1 kaki saja daripada permukaan sehingga ke acetone di dalam air tu. Jadi pump ni taklah terlalu pressure sangat untuk bekerja. Jadi mesin-mesin ni supaya macam lightweight lah. Semuanya boleh mengeluarkan oksigen dengan cantik. Dia jadi lebih ringan. Jadi pump tu dapat diselamatkan jangka hayat dia. Okey, kalau kata kita letak dalam sehingga ke dasar kok semen ni, sudah tentulah ada yang setengah kok tu memang dia tak akan keluar pun. Dia akan jadi blok. Sebab apa? Tekanan ni memang terlalu dalam sangat. Jadi itulah puncanya. Maka kita akan cepat rosak sebab dia terlalu pressure. Okey, yang ni biarkan dulu. Saya nak kongsikan dulu. Saya nak masukkan anak-anak benih yang saiz 3 inci ni, dan ada juga yang hampir ni masuk ke dalam polytank hitam tu, ujung sana. Ada banyak tak? Okay, saya boleh kongsikan saiz dia. Okey, kalau kita korang tengok. Okey, saiz dia macam ni. 3 inci saiz dia. Okey, untuk ikan yang macam ni, saya akan masukkan ke dalam polytank yang hitam ni. Dalam polytank hitam ni. Okey, untuk dalam polytank hitam ni, saya akan lepaskan dulu, baru kita bersembang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lebih kurang, daripada anggaran kasar saya ni, ada lebih kurang dalam 30 ekor lebih lah. Lebih daripada 30 ekor. Okey, masukkan dalam ni untuk dibuat ternakan. Okey, saya boleh kongsikan. Yang dalam kok hitam ni, macam saya beritahu tadi, sebenarnya yang ni adalah untuk bakar-bakar induk. Adalah antara yang terbaik saya pilih. Jadi dalam ni saya akan buat pilihan lagi untuk dibuat sebagai induk yang diharapan, yang kolam diharapan rumah saya tu. Okey, untuk yang bakar-bakar induk ni, kalau kata ada juga yang nak, okey, saiz yang lebih kurang dalam 5 inci lebih kurang yang macam tu, saya akan jual dengan harga
korang kena komen dekat bawah dulu, baru saya akan beritahu harga untuk saiz induk ni. Ada juga video yang saya post dulu daripada Perlis datang beli untuk mendapatkan bakal-bakal induk dalam ni. Okay. Korang kena komen bawah dulu, baru saya boleh kongsi berapa harga untuk saiz yang bakal-bakal induk ni, ataupun masuk dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Okay, akan campur lah. Dalam ni ada banyak untuk dibuat grade saiz lagi, antara yang terbaik. Air pun lambat lagi nak penuh, lebih kurang dalam 1 kaki lagi, lambat lagi nak penuh. Jadi saya akan tunggu dulu. Okey, tengok lebih kurang dalam satu jengkal lagi air ni akan penuh. Nampak air pipe. Okey, saya akan bukakan oksigen ni. Okey, untuk ternakan ikan tilapia ni, oksigen ni memang penting lah. Memang penting. Sama ada ikan yang kecil tu boleh juga digunakan, tapi boleh dikurangkan sedikit lah, sebab ikan yang kecil ni dia kalau kata boleh diletakkan dengan oksigen pun lebih baik juga. Itu adalah yang terbaik lah. Kalau ikan yang besar-besar ni, saiz yang 1 inci 2 inci dah kena oksigen dah. Sebab kalau kata oksigen, kita tak masukkan oksigen sebab kolam ternakan kita ni hanya kecil saja. Jadi bekalan oksigen yang ada dalam ni, yang semula jadi ni, memang lebih kurang dalam hanya boleh tahan dalam berapa lama saja. Oksigen ni akan habis lah. Jadi untuk supportnya kita terpaksa gunakan daripada acetone ni untuk menghasilkan oksigen dalam ni. Oksigen ni lagi banyak lagi bagus. Macam saya sendiri pun saya gunakan dua acetone lah, 2 acetone. Jadi rumput Ajinomoto ni boleh masukkan balik dalam ni. Dia akan makan ni. Dia akan makan lagi. Daun ni besar, tapi dia makan lagi sikit-sikit. Untuk saiz yang anak ikan yang saiz 1 inci tu pun dah makan dah ni. Tapi kalau kita untuk anak benih yang baru menetas tu, saya boleh bagikan lumut rumpai air. Lumut rumpai air yang macam ni, yang saya kongsikan dalam kebanyakan video saya lah. Okey, rumpai air dalam ni, rumpai air Hydrelia ataupun Azolla pun boleh juga diberikan. Okey, dia akan makan ni, yang mana lembut-lembut ni dia akan makan. Okey, kalau kita tengok daripada kolam ternakan ni memang mudah. Macam ni saja setup dia. Ini adalah basic lah daripada kolam konvensional. Kolam konvensional ni kita tak menggunakan sebarang ubat ataupun probiotik, multivitamin, kita tidak guna yang macam tu. Hanya ternakan kita ni berasaskan kepada sifat semula jadi. Kita ambil ikan, ternak, masukkan oksigen, buatkan pump. Itu adalah satu kelebihan lah untuk kolam ternakan kita. Jadi sekarang ni saya boleh setup juga untuk pump dan juga filter, sementara air dalam kolam ni nak penuh. Okey, filter saya letakkan di sini. Kalau korang tengok daripada video saya yang mula-mula dulu, ataupun sebenarnya video-video dulu pun dah ada yang setengah video saya bawa upload, tapi sebenarnya video-video tu lebih daripada dah hampir 10 tahun dah daripada apa yang saya buat ternakan ni. Jadi dulu memang penuh lah dalam ni, memang meriah lah dengan filter susun. Memang agak cantik masa tu saya buat. Tapi sekarang ni hanya tinggal macam ni, saya buat untuk ternakan anak benih. Jadi kalau kata diberi peluang untuk mendapatkan satu ruang yang lebih, ya saya doakan juga, mungkin korang boleh doakan saya untuk mendapatkan satu kawasan yang lebih besar sedikit untuk dibuat ternakan ikan tilapia. Okey, pump hanya yang 25 watt saja. Kalau ikut yang ni, ya 25 watt saja. Hanya pump yang kecil saja daripada brand Sobo. Tengok dia punya wire ni pun dah keras dah. Dia punya pipe pun dah keras dah. Memang agak lama dah. Sebenarnya brand Sobo ni dia tahan juga. Dia mampu tahan lama juga. Cuma di dalam ni, dia punya batang impeller ni yang di dalam ni, dia kadang-kadang haus, jadi dia akan jadi mengecil di dalam ni. Jadi untuk
sebagai alat ganti dia, kita boleh cari satu dawai lah. Macam saya sendiri pun saya ada standby ni, satu batang yang batang mancing tu, yang hujung sekali tu saya ambil. Boleh juga, ataupun dawai daripada ada sebarang-sebarang dawai yang lebih kurang saiz macam ni lah, korang boleh buat spare part untuk dibuat gantian. Dan ada juga saya gunakan batang daripada batang dawai besi ni. Dawai besi, tapi yang ni dia kecil sedikit. Dawai besi yang daripada kita punya wire Unify tu, yang masuk dekat rumah kita tu, yang pasang dekat bumbung tu, yang daripada tiang dekat luar tu. Wire ni kadang-kadang orang Unify ni dia buang dekat belakang tu, jadi saya ambil lah standby untuk buat ni. Tapi dia kecil sedikit. Boleh lah kalau nak guna untuk saiz yang kecil-kecil macam ni, boleh dia sediakan. Okey. Jadi pasang dia hanya mudah saja. Jadi yang ni saya cakok dekat tepi ni saja. Okey, macam tu saja. Macam tu, dan pipe ni akan masuk ke dalam filter ni. Sebenarnya kalau korang tengok, pump ni boleh diletakkan dalam lagi pun boleh, tak jadi masalah. Tapi sebenarnya saya letakkan di atas ni. Kalau korang tengok daripada bucuk Ajinomoto tadi tu, dia akan tenggelam. Kalau dah lama-lama dia akan tenggelam. Kalau saya letak pump ni sampai ke bawah, dia akan pucuk-pucuk Ajinomoto tu akan melekat pula dekat sini. Jadi saya, untuk mengelakkan, saya pasang atas sedikit. Macam tu. Jadi selamat sikit lah daripada, untuk mengelakkan daripada pump ni tersumbat. Okey, kita pasangkan ni. Saya bukakan switch. Okey. Hanya kalau tengok di sini dia menggunakan tekanan yang rendah sajalah. Sebab 25 watt hanya saiz yang kecil saja. Okey, kita masuk dalam ni. Dia akan dijadikan sebagai filter oksigen. Sedikit lagi nak penuh. Okey, ini pengadang lah, untuk mengelakkan daripada ikan ni lompat sana pula, habis dia akan makan pula anak-anak benih ikan telapia tu. Ya. Okey, ni anak-anak yang ada dekat dalam ni, yang masih ada lagi. Ada beberapa saiz lah, 2-3 saiz di dalam ni. Ada banyak lagi. Saiz yang besar-besar ni pun ada lagi ni. Baik. Saiz yang besar-besar. Saiz cantik-cantik lah. Okey. Saya stop air pipe ni. Okey. Sedikit perkongsian daripada saya juga. Kalau kata kita buat ternakan ni, kalau kita macam saya ni sekarang ni masih awal pagi lagi, air dalam air pipe ni dia masih sejuk lagi, ataupun semalam sebab hujan dan hari ni masih sejuk lah, air pipe ni agak sejuk. Tapi kalau kata kadang-kadang macam kita buat tukaran air ni waktu tengah hari ataupun petang ataupun hari yang cuaca panas, air pipe ni kalau kita rasa kadang-kadang dia jadi macam suam-suam panas sikit, yang tu awas, silat-silat hari bulan, ikan tilapia dalam ni boleh mati. Dia suhu yang paling ideal 25 hingga 30 lah, 30.
25 hingga ke 30 darjah. Itu adalah yang paling cantik lah. Saya ada buat sukatan air ni juga dengan menggunakan termometer mekanikal ni. Tapi yang ni tak berapa tepat, tapi boleh juga dia guna pakai lah. Okay, saya boleh cek untuk suhu dalam kolam ni. Jadi untuk ternakan saya ni taklah menggunakan teknologi yang moden, hanya itulah ternakan yang konvensional ni hanya biasa-biasa saja. Asalkan kita nak ikan yang kita ternak hidup saja, itu saja yang kita nak. Okay, agak stabil lah, lebih kurang dalam 25 darjah 25 darjah Celsius air dalam ni. Agak sejuk juga sebab dinding ni dinding semen, jadi dinding semen ni dia boleh sejuk sikit lah air ni. Okey, okey, untuk video ni sehingga kita jumpa lagi di next video. Sebelum tu saya mohon daripada korang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudi menonton video saya ni. Boleh dikongsikan bersama-sama. Sekiranya korang ada idea ataupun komen yang lebih membantu saya lagi, okey, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah tu. Okey, kita belajar sama-sama. Okay, macam saya sendiri pun korang boleh tengoklah daripada video-video saya tu, mungkin ada juga daripada part-part mana yang ada bermanfaat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Okey, semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.